Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, edisi khas dengan pengenalan oleh Profesor Emeritus Haja Asma Haji Omar. Buku dikarang oleh Pandita Za'bah sekitar akhir 50-an atau awal 60-an. Masih dalam tajuk besar, iaitu fahaman yang luas. Sudah sampai ke kesimpulan. Jadinya dalam seutas ayat yang pendek saja begini, Quran telah menutupinya dengan 3 suruhannya, iaitu yang pertama berbuat adil, berlaku ihsan, dan yang paling tinggi ialah melakukan kebaikan tanpa mengharap pembalasan. Dan 3 larangannya, iaitu berbuat jahat, tingkatan terendah, fahsya, tingkatan kedua, mungkar, dan tingkatan ketiga, baghi, yang paling jahat, yang telah dihuraikan sebelum ini. Itu semua kawasan berbuat baik dan kesemua kawasan berbuat jahat. Di samping itu, suruhan dan larangan ini mengandungi pula isyarat panduan yang perlu bagi berlain-lain orang dari segi berlain-lain penggerak atau pengaruh di atas mereka dalam berlain-lain tingkat pertumbuhan dan kemajuan budi mulianya. Sementara itu, wajiblah diingat bahawa dalam usaha hendak menumbuh dan menyuburkan sifat-sifat perangai yang baik, kenalah dimulai dari tingkatannya yang paling rendah dan di bawah sekali. Tetapi dalam usaha hendak menjauhi sifat-sifat perangai yang keji dan jahat, hendaklah dimulai dari tingkatnya yang terbesar dan ke atas sekali, iaitu yang terlebih nyata buruknya dan mudaratnya. Akhirnya, untuk menyimpulkan dengan ringkas kesemua isi dalam ayat tingkatan baik jahat yang telah kita bincangkan ini, bolehlah diulang sedikit demikian. Yang pertama, kita disuruh berlaku sama timbang, iaitu adil pada baik dan jahat, sama ada tentang membalas atau tentang mendahului. Yang kedua, kita disuruh berbuat baik kepada orang lain, iaitu ihsan, bukan kerana kiraan sama ada timbang atau bukan kerana membalas, tetapi berbuat baik sahaja kepada orang, walaupun orang itu tidak pernah berbuat baik apa-apa kepada kita, bahkan walaupun ia menjahati kita. Yang ketiga, kita disuruh memberi-beri dan melakukan perbuatan baik kepada orang lain, sama seperti kita memberi-beri dan melakukan baik kepada saudara daging sendiri, iaitu zil qurba, sama ada pemberian atau perbuatan baik itu berupa barang-barang kebenaan atau pertolongan tulang urat atau nasihat pengajaran atau kasih saudara yang tulus mesra sahaja, dan dengan tidak ada kiraan membalas atau berharap balas. Demikian juga 3 suruhan yang meliputi segala jenis kebajikan, iaitu dikumpulkan sekaliannya dalam 3 tingkatan yang semakin naik. Dari pihak larangan pula, kita dilarang berbuat sebarang kejahatan tidak bermalu, al-fahsya, sebarang kejahatan busuk yang halus dan disembunyi-sembunyikan, dan yang barangkali terhad keburukannya kepada diri sendiri saja selagi tidak terbuka rahsianya. Yang kedua, kita dilarang berbuat sebarang kejahatan yang nyata jahatnya dan salahnya pada penglihatan semua orang, al-munkar, kejahatan-kejahatan yang terhad kepada diri seseorang dan oleh sebab itu dibenci dan ditolak oleh masyarakat seluruhnya. Yang ketiga, kita dilarang melanggar sempadan secara zalim, inayah, dan menderhaka sehingga melakukan kejahatan-kejahatan yang terlebih meluas dan melarat bahayanya atau buruknya kepada masyarakat dan seluruh negara, al-baghi atau buruh kalau ramai. Demikianlah pula 3 larangan yang meliputi segala jenis kejahatan dan tingkatannya yang semakin naik juga. Pendeknya, bagi latihan dan didikan memperolehi akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang jahat sehingga mencapai tingkatan kesempurnaan,
manusia kenalah melalui 6 peringkat kemajuan, dari mengajarkan kebajikan yang serendah-rendahnya kepada menjauhi kejahatan yang sejahat-jahatnya. Maka iaitu bersetujulah dengan suatu peraturan undang-undang alam yang masyhur yang menetapkan tiap-tiap sesuatu mesti melalui 6 peringkat dalam perkembangan dan perjalanan kemajuannya sebelum sampai kepada peringkat kesempurnaan yang di atas sekali. Ya, sehingga kejadian langit dan bumi pun dikatakan melalui tingkatan masa 6 hari di sisi Tuhan yang menjadikannya. Wahasil ayat Innallaha ya'muru bil 'adl, sehingga akhirnya ini adalah seolah-olah mengandungi suatu kursus yang lengkap untuk pertumbuhan dan kemajuan manusia pada pihak akhlak dan kerohaniannya. Tajuk kecil, contoh berbuat baik dan syaratnya. Tentang berbuat kebajikan kepada orang lain dan jangan berbuat jahat atau kerosakan, kita dapati beberapa banyak firman Tuhan dalam Quran, di antaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Surah Al-Qasas, surah 28, ayat 77 maksudnya. Dan usahakanlah olehmu mencari kejayaan negeri akhirat pada barang apa yang telah dianugerahkan Allah kepada engkau. Dan jangan pula engkau lupakan mencari bahagiamu juga daripada dunia. Dan berbuat baiklah engkau kepada orang sebagaimana Allah Ta'ala berbuat baik kepada engkau. Dan jangan engkau usahakan kejahatan atau kerosakan di bumi ini. Bahwasanya Allah tidak gemar akan orang-orang yang berbuat jahat dan kerosakan. Di sini kita mendapat faham bahawa berusaha mencari atau untuk mendapat kemenangan dari akhirat menerusi apa-apa kurniaan yang Allah telah dianugerahkan kepada kita itu adalah disuruh oleh Allah. Oleh itu tentulah ia suatu kerja yang baik, dan melupakan hendak mengambil bahagian kita daripada dunia ini dilarang oleh Allah. Oleh itu tentulah ia suatu perkara yang tidak baik. Kemudian Allah menyuruh kita berbuat baik kepada orang sebagaimana ia berbuat baik kepada kita. Itu artinya ialah berbuat baik dengan tidak berkehendak balas atau apa faedah diri. Akhirnya Allah melarang kita jangan mengusahakan kerosakan di bumi ini. Itu boleh juga dipaham artinya ialah jangan berbuat jahat dan melakukan kejahatan. Kerana tiap-tiap yang jahat atau kejahatan adalah kerosakan belaka pada sebenar-benar hakikatnya. Dari itu lalu diterangkannya apa sebab dilarang itu, iaitu ia tidak sekali-kali suka orang-orang yang melakukan kerosakan, iaitu orang-orang yang berbuat jahat. Lalu firmannya lagi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Dan siapa yang terlebih baik perkataan daripada orang menyeru kepada Allah dan ia sendiri berbuat kebajikan serta berkata, bahwasanya aku daripada orang-orang yang menyerah diri kepada Tuhan. Berbuat baik tidaklah sama darjahnya, dan tidak pula perbuatan jahat, atau perbuatan baik dan perbuatan jahat itu tidaklah sama antaranya. Lawanlah kejahatan itu dengan apa yang terlebih baik. Surah Fussilat, surah 41, ayat 33 sehingga 34. Dan firmannya lagi pada tempat lain, wa aqimis shalah tarafin nahari wa zullafan minal lail innal hasanat yuzhibna sayyi'at
zalika zikra lizakirin wasbir fa innallaha la yusi'u ajral muhsinin. Artinya, dan kerjakanlah sembahyang dengan tetap pada kedua tepi siang hari, iaitu sebelah pagi iaitu subuh, dan sebelah petang iaitu zuhur dan asar, dan pada bahagian malam yang dekat kepada siang iaitu maghrib dan isyak. 3 waktu dengan 5 fardu. Bahwasanya perkara-perkara yang baik itu menghilangkan segala perkara yang jahat, dan sabarlah kamu kerana Allah Ta'ala tidak sekali-kali mensia-siakan balasan bagi orang yang berbuat baik. Surah Al-Hud ayat 114 sehingga 115. Demikianlah sedikit daripada beberapa banyak ayat Quran berkenaan dengan menyuruh berbuat kebajikan dan melarang jangan berbuat kejahatan di dalam Islam. Dalam ayat-ayat yang telah diberikan ini hanya ada tersebut 4-5 contoh daripada kerja-kerja kebajikan yang boleh dibuat dan disuruh buat itu, dan 2-3 perkara kejahatan yang dilarang. Tetapi dalam beberapa ayat-ayat yang lain, banyak lagi di dalam Al-Quran ada disebut bahkan berjenis-jenis lagi kerja-kerja kebajikan dan kerja-kerja kejahatan yang lain. Sekian. Al-Fatihah untuk almarhum Pendeta Za'ba. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.